Korang tahu tak, dekat dalam hidup ni, semua benda yang jadi kat kita, kita ada pilihan sama ada kita sedar ataupun tak je. Bab 3 buku The Subtle Art of Not Giving a cerita pasal satu benda yang ramai tak sedar. Kita yang pilih reaksi kita. Ramai orang hidup macam mangsa. Bila kena buang kerja je, kita salahkan bos. Bila kena tinggal je, kita salahkan pasangan. Bila hidup susah, kita salahkan kerajaan. Tapi buku ni cakap, even kalau benda tu bukan salah kita pun, tanggungjawab tetap kepada kita. Sebagai contoh, kalau kau bangun pagi, ada orang langgar kereta kau, bukan salah kau, tapi kau ada dua pilihan. First, nak marah, jerit, spoil mood sampai malam, ataupun yang kedua, tarik nafas, settle insurance and move on. Penulis buku ni ada mention yang kita tak boleh nak kawal semua benda yang jadi kat kita, tapi kita boleh kawal macam mana kita respon, dan setiap respon tu mesti akan ada pilihan. Samalah macam kalau kau rasa hidup kau teruk sekarang ni, mungkin betul, tapi kau kena tanya, apa aku pilih untuk buat dengan situasi ni? Nak terus merungut atau nak cuba ubah sikit-sikit? Aku ada seorang member ni, dia dulu bercinta 8 tahun, lepas tu tunang dia curang. Weh, hancur babe. Tapi lepas tu dia cakap, aku boleh je duduk meratap, tapi aku pilih untuk improve diri aku. Aku travel, aku belajar benda baru, aku bina hidup aku balik. Dan sekarang ni what happen, dia dah happy, dah kahwin dengan orang lain dan hidup dia jauh lagi tenang. Sebab dia pilih untuk bertanggungjawab atas hidup dia, bukan duduk dalam mode kenapa aku je. Memanglah bunyi macam kejam, macam mana pula benda bukan salah aku tapi aku kena tanggung. Tapi sebenarnya bila kita ambil tanggungjawab, baru kita ada kuasa untuk ubah. Kalau kau asyik salahkan orang je, kau akan stuck selamanya. You are always responsible for how you feel and how you react. You are always choosing. Maknanya kau yang pilih nak terus down atau nak bangun balik. So gang, cuba korang fikir balik dalam hidup kita sekarang ni. Apa benda yang kita asyik salahkan orang lain dan apa benda yang sebenarnya kita boleh pilih untuk ubah. Lagi satu, apa yang kita boleh kontrol walaupun benda tu bukan salah kita. Sebagai contoh, kalau kau tak happy dengan kerja, jangan terus berhenti, tapi maybe start dengan cari side income. And kalau mental kau down, maybe dah tiba masa kau pilih untuk jumpa kaunselor atau mula jaga diri sikit-sikit. Bab ni memang kena dengan batang hidung aku. Dulu aku pun salahkan keadaan, tapi bila aku sedar yang aku sentiasa ada pilihan, hidup aku jadi lebih tenang. Tak adalah terus macam perfect, tapi at least aku tahu aku tak helpless. Kalau korang rasa yang benda ni make sense, aku sarankan korang baca sendiri buku ni, The Subtle Art of Not Giving a Bab dia memang pendek, tapi setiap satu tu macam bagi tamparan manja lah dekat aku. Korang boleh terus grab dekat bag kuning dekat bawah ni. Rugi kalau kau tak dapatkan sebab dia memang terhad. Itu saja daripada aku. Nanti aku akan sambung bab 4 pasal nilai hidup yang sebenar. Deep gila tapi best. Jangan lupa follow, like and share kalau korang rasa video ni boleh buka mata orang lain juga. Chill and jaga mental, okay?